Iblis pun masuk dalam jurang tu juga. Jadi ada persamaan. Bagaimana gambaran neraka mengikut agama Hindu? Agama Hindu, dia percaya syurga dan neraka. Tapi bagi mereka syurga dan neraka ni tempat sementara. Kan kita dah bagi tahu hari tu, orang Hindu ni dia percaya inkarnasi, hidup semula. Siapa masuk neraka, siapa masuk syurga sekejap. Lepas tu akan hidup balik. Itu kepercayaan dia. Kalau ikut kepercayaan kita, siapa masuk syurga ni kekal lah selama-lamanya. Kan? Siapa masuk neraka, ada yang kekal, ada yang lepas tu keluar masuk syurga pula. Jadi tujuan orang Hindu ni dua. Tujuan yang pertama kita bagi tahu hari tu, mereka ni nak bersatu dengan Tuhan. Siapa yang dah sampai dia punya peringkat tu bersatu dengan Tuhan, dia tu hilang. Lahir semula pun tidak, masuk syurga neraka pun tidak. Siapa yang tak sampai moksa tu, dia akan masuk syurga ataupun neraka tapi sementara. Sementara lepas tu akan lahir pula, sama ada jadi haiwan ataupun jadi manusia ataupun jadi tumbuh-tumbuhan. Jadi perkataan neraka ini dia datang daripada bahasa Sanskrit, bahasa kitab-kitab Hindu lama. Orang Hindu dulu dia percaya ada satu dewa. Dewa ni nama dia Naraka. Dari situ kita panggil neraka. Kebetulan dalam bahasa Arab disebut nar, api. Jadi nar, naraka, neraka. Dia tu dekat-dekat lah tu. Jadi orang Hindu percaya Naraka ni dia satu dewa yang jahat dan zalim dan ganas. Dewa Naraka ni anak kepada satu orang dewi yang cantik. Dewi yang cantik itu nama dia Pertiwi. Siapa dia Dewi Pertiwi ni? Iaitu planet bumi. Jadi orang Hindu ni dia duk bayang dewa. Apa-apa sikit dewa, apa-apa sikit dewa. Jadi bagi dia planet bumi ni ialah satu dewi. Planet bumi ialah satu dewi yang cantik. Betul lah bumi ni cantik, tapi dia gambarkan sebagai satu orang dewi, sebagai manusia. Dan dewi ni nanti dia akan lahirkan neraka, iaitu satu dewa yang jahat. Kita kata ini ajaran tak betul ni. Tapi dari satu sudut ada kebenaran dia. Sebab kalau ikut hadis-hadis, api neraka ini tempat dia di bawah lapis bumi yang ketujuh. 7 petala bumi bawah tu. Maksud dia di bawah 7 petala bumi, di situ asal api neraka, dan dia belum dinyalakan. Belum dinyalakan secara marak. Dia nak nyala marak ni bila alam ni dah kiamat, masa tu api neraka dinyalakan. Jadi kita tengok di mana persamaan dia. Bila alam kiamat, bumi musnah. Bila bumi musnah, daripada pusat bumi itu tadi akan keluar api neraka akan dinyalakan. Itu maksud dia. Tapi orang Hindu dia percaya dalam bentuk dewa. Dia kata bumi ni dia akan lahirkan satu raksasa, satu dewa yang jahat, yang ganas. Sebenarnya dia nak cerita bumi kita ni akan kiamat, lepas kiamat dia akan keluar api neraka akan dinyalakan. Sungguh pun begitu. Kalau ikut kepercayaan orang Hindu, neraka ni dia ganas macam mana pun dia tak boleh lawan dengan Wisnu. Wisnu ni Tuhan. Wisnu ni Tuhan. Jadi betul lah neraka ni hebat macam mana pun dia tentu tak boleh lawan dengan Tuhan. Jadi orang Hindu ni semua planet-planet dia kata dewa dewi. Segala bintang-bintang di langit tu, segala planet Zuhal, planet Mareh, semua dia bagi gambaran dewi, dewa. Dia banyak-banyak gambaran. Jadi rasanya sekadar itu saja. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita sambung perjalanan Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhan. Dan Nabi Muhammad lawat neraka, lawat syurga dah sudah. Lepas ini Nabi Muhammad dia akan pergi bertemu dengan Tuhan. Di sanalah kita dapat perintah mengerjakan sembahyang 50 waktu. Itu asalnya. Jadi kita cerita tentang syurga dan neraka ni panjang. Saya ingat dalam 3-4 kuliah. Cerita syurga dan neraka saja. Dari sudut pandangan agama Islam, dari sudut pandangan agama-agama lain. Sampaikan agama Shinto di Jepun pun kita sentuh juga. Ada orang tanya, kenapa kita ni tak rasa rindu nak dapatkan syurga dan tak rasa takut dengan neraka? Itu tanya dia. Jadi ada beberapa sebab lah. Salah satu sebab dia, kita tak takut, tak rindu dengan syurga ni sebab kita tak kenal. Kita juga tak takut dengan neraka
Sebab kita tak kenal. Cuba kita kenal. Contoh dia macam dinar emas. Duit emas. Ada yang 1,000, ada yang 2,000, ada yang 4,000. Harga dia sekarang lebih kurang. Duit kijang. Kalau orang tak kenal, tak biasa dengar duit dinar kijang ni, bagi dia tak rasa apa-apa. Kawan kita datang, sepenah apa jadi kamu esok, aku nak hadiahkan kamu 40 keping duit kijang. Dia tak tahu duit kijang tu apa dah. Terima kasih lah. Dia tak rasa apa-apa. Tapi kalau dia tahu satu duit kijang tu nilai 4,000, kawan dia nak bagi 40 keping. Kan? Hari jadi hang nanti aku nak bagi duit dinar kijang 40 keping. Betul ke? Terima kasih lah. Sebab dia kenal. Bila dia tak kenal duit kijang tu, terima kasih lah. Dia tak tahu apa benda. Neraka macam tu juga. Harimau kan ganas makan manusia. Kalau orang tak kenal harimau, kita cerita harimau kat dia, dia tak takut. Aku lalu tepi rumah kamu tadi, tengok harimau 3 ekor duduk bawah rumah. Dia tak kenal harimau apa dah. Oh ya ke? Tak apa, biar pergilah kat dia. Sebab dia tak kenal, jadi dia tak takut. Tapi kalau dia kenal harimau tu, 3 ekor harimau, Allah, macam mana nak buat ni? Mai panggil orang kampung. Syurga neraka macam tu juga. Orang yang dia tak kenal syurga, dia tak belajar tentang isi syurga ni apa benda, dia rasa biasalah syurga. Neraka pun macam tu juga, dia tak takut. Neraka tu api lah, api bakar, ada siksaan yang tu ya. Tapi kalau macam kita ni, kita belajar tentang Injil, kita keimanan kita tu dia lagi teguh. Sebab kita kenal syurga macam mana, kenal neraka macam mana. Jadi saya sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.